Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, cikgu. Semangat je lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okey, kalau awak tengok ke depan ni awak nampak apa? Saya nampak tajuk. Adik nampak apa dekat depan ni? Saya nampak gambar. Gambar ni kat pasal apa? Gambar dulu-dulu. Ya ke? Kalau awak tengok kat sini ni gambar peta, betul tak? Oh. Betul? Okey. Betul. Jadi tajuk kita hari ini berkaitan dengan seni hot. Okey. Sebelum kita mulakan pembelajaran, kita ada senaman ringan. Senaman ringan. Ya, tapi kita tak gunakan video, kita gunakan diri kita sendiri. Boleh? Boleh, cikgu. Jom, boleh, semua boleh berdiri. Okey. Kita angkat tangan kanan. Kanan. Okey. Pegang kat pipi. Pegang kat pipi. Tolak ke kiri. Kiri. Sekira 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Angkat tangan kiri. Tangan kiri. Pegang dekat pipi. Pipi. Tolak ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat kedua-dua tangan. Dua tangan. Pusing macam ni. Sing. Angkat kedua-dua tangan. Pusing ke belakang. Belakang. Kita urut bahu kita. Okey. Semua dah cergas. Dah, cikgu. Kita buat senaman ringan je. Tak payah berat-berat. Nanti awak pula letih nak belajar. Okey, semua boleh Tapi duduk. saya memang dah berat, cikgu. Awak memang berat. Okey, hari ini kita akan belajar seni hot. Okey. Kenapa cikgu kaitkan dengan peta? Kalau awak tengok kat sini, cikgu ada sediakan peta mini seni hot. Jadi kat dalam ni ada pembelajaran kita pada hari ni, okey? Ush. Okey. Kita akan masuk yang pertama iaitu set induksi kita. Kita akan tengok dulu video berkaitan tulisan hot. Boleh? Boleh. Okey, kita tengok dulu. Sekejap. Okey. Dalam video ni dia bagi tutorial apa itu tulisan hot. Dia bagi tahu contoh macam mana tulisan hot. Boleh tengok. Dia gunakan dua warna. Yang pertama warna biru, yang kedua warna merah. Cikgu, saya tahu kita apa? Apa? Tulisan Tanda? das. Ya ke? Kalau yang ni? Tanda sup. Mari kita cepatkan. Tanda soal. Ya, pandai adik. Okey, jadi kita nampak kan contoh tulisan hot yang telah cikgu paparkan dalam video. Okey, kita akan tengok seterusnya. Okey. Cikgu tanya. Ya. Kenapa dia guna warna merah dan biru? Supaya membezakan huruf pertama dengan huruf kedua. Kalau guna warna merah dengan warna merah, nanti kita ingat huruf yang sama, pertama dan yang kedua. Faham, cikgu. Jadi, kalau awak tengok dekat depan ni, awak nampak macam-macam bentuk kan untuk huruf hot. Faham. Okey, boleh tak kita baca sama-sama daripada alif sampai wa? Boleh. Boleh. 1, 2, 3. Alif bata sa jim akhor dal zal ra zal sin shin sad dot ta za ain rin fa qaf kaf lam mim nun la alif waw ya. Okey, untuk hot, untuk ya dia akan jadi macam ni. Okey. Kita tengok dulu macam mana terhasilnya huruf hot ni. Okey. Sebelum tu, cikgu nak tanya dulu. Berapa bentuk yang awak nampak dalam tulisan hot ni?
Betul. Bentuk bulat ke, panjang ke, tinggi ke, berapa banyak bentuk awak nampak? Cuba sebutkan salah satu bentuk yang awak nampak. Contoh cikgu bagi contoh. Macam huruf ja. Ja ni dia bentuk bulat. Kalau macam ta ni bentuk macam kapal. Jadi huruf apa lagi awak nampak? Macam sama ke ataupun contoh macam huruf ta. Apa huruf ta yang sama? Saya nampak macam ketupat je. Ketupat yang mana ketupat? Dia bukan titik je. Oh, huruf titik. Betul. Jadi untuk hak ni titik dia macam ketupat. Adib nampak apa? Saya nampak tiang lampu. Tiang lampu? Mana tiang lampu? Alif. Alif. Sebab dia tegak. Jadi kalau kita tengok dekat setiap yang garis tegak dia akan nampak ni macam tajam hujungnya. Ini adalah untuk huruf kha. Nampak kan? Okey. Seterusnya kita akan mengenal, mengingat dan menulis huruf kha. Okey. Kita akan rujuk kepada peta mini yang cikgu dah buat. Okey. Sekarang Menarik cikgu. okey. Sekarang ni kita akan belajar di lembah huruf kha. Ada dua. Yang pertama abjad bahasa Melayu, yang kedua huruf hijaiyah yang dalam tulisan kha cikgu dah sediakan. Jadi cikgu nak awak ambil satu huruf kha, awak tengok dan awak tulis balik. Boleh? Boleh. Okay. Ambil satu daripada sampul surat pertama dan kedua. Letak je. Okey. Ini satu kan cikgu? Okey. Okey. Okey, Adib dapat huruf kha apa? Saya dapat huruf alif. Alif. Akmal dapat huruf kha apa? Saya dapat huruf ba. Ba. Okey, jadi Adib dekat depan ni mana satu yang sama dengan Adib punya? Yang itu yang pertama. Yang ni ya ke? Betul. Bukan yang ni ke? Bukan. Betul? Betul. Okey, Akmal punya yang mana? Sama yang mana? Sama dengan, saya rasa saya sama dengan ba. Ba? Ya ke? Kat sini ada 3. Betul ke Akmal rasa ba? Saya rasa yang pertama tu lah cikgu. Sebab Titik dia kat bawah. jadi dia ada ketupat satu dekat Bawah. jadi apa beza dua ni? Ketupat dia dekat atas, ta ada 2 ketupat, sa ada 3. 3 ketupat. Okey. Saya gemuk cikgu. Jadi sekarang awak ada, setiap orang ada pasport seni hot. Cikgu nak awak tulis. Okey, cikgu tunjuk dekat muka surat pertama ni, dekat ni awak kena tulis nama. Okey, ini adalah peta yang kita akan belajar. Okey, ni awak tulis balik huruf yang awak terima tu, awak tulis dekat sini. Boleh? Boleh. Satu untuk Akmal, satu untuk Adib. Yo. Okey, awak tulis dulu. Cikgu bagi masa awak 2 minit untuk tulis tulisan hot yang awak dapat huruf dia. Kalau awak nak tahu cara penulisan dia, ada ni contoh macam huruf alif Adib. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi macam tu cara penulisan dia. Okey? Oh. Baru kami tahu cikgu. Okey. Seterusnya kita akan beralih pula kepada langkah 2, iaitu mengenal simpulan bahasa dalam tulisan hot. Okey, kita dah tahu kan huruf-huruf. Kita dah kenal jenis-jenis huruf tadi. Semua dah ingat tak huruf-huruf ni macam mana? Semua kenal kan? Kenal. Okey. Tapi tak ingat saya cikgu. Okey. Sekarang cikgu nak awak teka dulu simpulan bahasa yang pertama dalam bahasa Melayu. Apa? Ni apa? Buah. Ni? Hati. Okey, kalau buah dengan hati apa simpulan bahasa dia? Buah hati. Buah hati maksudnya Cinta. ya ke? Adib rasa? Saya rasa betul. Kurang tepat. Buah hati bermaksud kekasih hati. Itu bukan cinta ke cikgu? Bukan cinta. Ya ke? Okey, yang kedua, ni apa? Aku malah ada cinta ke? Aku tak ada cinta. Saya baru tahu kan. Oh, okey. Okey, apa gambar yang pertama ni? Kaki. Kaki. Akmal, gambar kedua ni? Kursi. Okey, kalau kaki campur kursi jadi apa?
Jadi apa Akmal? Kaki kerusi. Ya ke? Kaki bangku lah Akmal. Kaki bangku. Apa itu maksud kaki bangku? Bangku tu ada kaki. Bukanlah Akmal. Kaki bangku maksudnya tak reti main Bola. Akmal reti main bola tak? Tak. Ish, maksudnya Akmal kaki bangku. Adik reti main bola tak? Tak reti juga. Tak reti juga. Dua-dua kaki bangku. Okay. Seterusnya, okay. Sebelum kita beralih ke dalam simpulan bahasa, tak apa. Cikgu nak, cikgu akan cabut jawapan ni. Cikgu nak awak cantumkan dekat jawapan dia, boleh? Boleh. Kita buat 3 je. Okay, sekarang ni dekat huruf ba, jim dan dal, cikgu nak awak tampal jawapan yang sama bentuk dengan dia, boleh? Sebab kita dah belajarkan tadi. Kalau kita tengok, apa yang sama dengan huruf ba, apa sama huruf jim dan apa sama dengan huruf dal. Boleh cikgu? Okay. Akmal. Ni yang terakhir. Okey, pandai. Jadi, awak dah kenalkan bentuk-bentuk yang sama dan bentuk yang tak sama. Okey. Seterusnya, tadi kita tahu kan simpulan bahasa. Tahu. Cikgu nak, daripada peta mini yang cikgu buat, awak ambil satu kad. Ambil satu kad daripada ni. Sungai ambil je mana-mana. Okey. Satu. Okey. Cuba adik baca, adik dapat kad apa? Saya dapat tidak memakai selipar. Dia punya simpulan bahasa? Kaki ayam. Ya, pandai. Akmal dapat simpulan bahasa apa? Panjang tangan. Panjang tangan, maksud dia? Maksudnya tangan dia panjang. Tangan dia panjang. Tangan dia panjang ke? Suka cikgu. Suka mencuri. Ya, pandai. Okey, sekarang cikgu nak awak buka buku awak balik. Buka surat yang ketiga. 3. Ni. Yang ni, yang gambar sengai simpulan bahasa. Awak tulis balik awak punya simpulan bahasa berserta maksud. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu dah siap. Okey. Jadi, kita rujuk balik dekat kad yang awak dah terima. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, cikgu ada nyatakan bahasa Melayu kaki ayam. Dan cikgu ada nyatakan simpulan bahasa dalam bentuk hoi. Jadi, awak boleh tengok dekat peta mini cikgu yang lain. Awak boleh baca dan ingat apa simpulan bahasa yang kita akan belajar hari ini. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu Anis. Cikgu ada lagi 6 simpulan bahasa. Awak Ui, buka, awak tengok ada apa. Baca simpulan bahasa tu kuat-kuat. Okay, Akmal, saya buka. Buka. Kaki bangku cikgu. Kaki bangku. Dalam bahasa Melayu maksud dia? Tidak pandai bermain bola. Okey, adik Dengan tulang cikgu. dengan tulang. Maksud dia? Rajin membantu. Macam batu. Okey, seterusnya kita ambil lagi. Ada kad lagi. Okey, adik dapat apa? Buah tangan. Buah tangan. Akmal Makan angin. makan angin. Okey, cuba tukar kad. Tukar kad dengan Akmal dan adik. Okey. Akmal baca apa maksud perkataan adik tadi? Buah tangan bermaksud hajam. Ajar. Cuba Akmal buat ayat berkaitan buah tangan. Buah tangan. Saya memberikan buah tangan kepada adik saya. Pandai. Okey, adik bagi tahu maksud untuk kad Akmal. Makan angin cikgu. Makan angin maksudnya? Bersiar-siar. Okey, cuba adik buat dengan perkataan makan angin. Saya bersiar-siar di taman menaiki motor bersama ibu saya. Okey. Jadi awak boleh tambah balik dekat sini. Tambah.
Okey. Okey. Sekarang kalau awak buka pasport awak, buka pasport awak, buka muka surat pertama. Muka surat pertama, Akmal. Okey, awak tengok. Awak dah selesai apa dalam tu? Cuba baca. Yang pertama, awak dah selesai ke? Lembah huruf Lembah yang huruf ni? hai. Dah selesai ke? Dah. Okey, yang kedua, Taman Jejak Hot dah selesai ke? Dah. Okey, yang ketiga, Sungai Simpulan Bahasa awak dah selesai ke? Dah. Okey, sekarang kita akan beralih pula kepada Istana Persembahan. Yeay. Cuba teka, kenapa cikgu letak Istana Persembahan? Sebab ada istana ni. Ya ke? Adik rasa sebab apa? Saya rasa nanti Akmal kena menyanyi cikgu. Kenapa menyanyi? Sebab dia persembahan. Persembahan boleh jadi Ahmad kena menyanyi, Adik kena berlakon. Jadi sekarang, berlakon simpulan bahasa dan mengemukakan kata nama. Okey, sekarang aktiviti lakonan akan dilaksanakan. Cikgu pada bahagian Istana Persembahan ni ada 2 kad. Kad yang pertama untuk kedua-duanya simpulan bahasa, tetapi simpulan kata perkataan pertama, kata perkataan kedua. Okey, kita ambil contoh dulu. Cikgu buat contoh dulu, okey? Okey. Pertama, cikgu akan dapat buah. Okey, ni sampul yang pertama cikgu dapat buah. Sampul yang kedua, cikgu dapat hati. Jadi, awak kena lakonkan perkataan yang melambangkan sebuah hati. Boleh? Contoh macam cikgu cakap, cikgu ada seseorang dekat rumah yang cikgu kena sayang. Apa maksudnya? Apa maksud yang cikgu sampaikan bagi simpulan bahasa tu? Oh, maksudnya cikgu ada individu yang cikgu sayang kat rumah tu. Jadi individu yang kita sayang tu apa dalam simpulan bahasa? Buah hati. Buah hati cikgu. Buah hati. Jadi padanan ni mesti warna kuning dan warna kuning tau. Oh. Okey, jadi kita teruskan kepada Adi dulu. Okay. Adi dapat kad yang pertama warna biru, kad yang kedua biru warna belakang. Okey. Okey, Adi dapat apa? Saya dapat buah tangan cikgu. Okey, Adi datang ke depan, lakonkan. Nanti aku masuk kau, okey? Okey, Adi lakonkan simpulan bahasa yang Adi dapat. Baiklah. Assalamualaikum cikgu. Salam. Cikgu, saya baru balik daripada jalan-jalan. Ya. Saya ada bawa buah tangan untuk cikgu ni. Wow, awak bawa buah tangan dia. Awak buah tangan. Ya. Okey. Cuba teka aku, apa maksud buah tangan dalam Adi lakonkan? Saya rasa buah tangan yang Adi masukkan ialah hadiah. Betul tadi? Betul. Okey, jadi simpulan bahasa yang kita dapat daripada aktiviti lakonan yang pertama ialah Buah tangan. Okey, seterusnya kita bagi Akmal pula. Okey, Adi boleh duduk. Sebenarnya Akmal kat belakang. Dudukkan tu. Kejap ya semua. Boleh cikgu. Okay, Akmal dah dapat kan? Akmal kan dapat, Akmal boleh ke depan. Akmal dapat kat warna apa? Saya dapat kad warna merah. cikgu. Merah. Okay, cuba Akmal lakonkan situasi tersebut. Okey. Cikgu, Ya saya. barang-barang cikgu macam banyak lah. Banyak. Kenapa tu? Saya rasa macam nak tolong cikgu angkat barang boleh tak? Angkat barang boleh? Okay. Sebab Awak ni ringan tulang lah Akmal sebab tolong cikgu. Betul tak? betul. Jadi, Adik, apa perkataan maksud ringan tulang? Maksudnya ialah rajin. Rajin. Betul. Jadi simpulan bahasa daripada aktiviti lakonan yang kita dapat yang kedua ialah ringan. Tulang. Yang pertama buah hati, yang kedua ringan tulang. Ringan tulang. Buka balik pasport kita. Cuma boleh duduk. Okay, buka balik pasport. Tulis apa simpulan bahasa yang kita dapat daripada aktiviti lakonan ini. Boleh? Boleh cikgu. Okay. Seterusnya, kan cikgu cakap tadi, kita dah lakon, kita kena ada nyatakan
kata nama, betul tak? Betul. Daripada kata nama Adib iaitu buah hati dan Akmal ringan tulang, cikgu nak awak keluarkan. Adib kan ada 2 patah perkataan, Akmal ada 2 patah perkataan. Mana satu kata nama? Cikgu nak awak tampalkan dekat bahagian zon rahsia ni. Zon rahsia ni daripada simpulan bahasa tu akan ada salah satu kata nama. Jadi awak tampal dekat sini. Saya cikgu. Okey, yang aku bagi tadi. Adik dah kata nama Adik. Okey, Adik pilih hati. Hati. Akmal pilih. Akmal pilih. Kan? Yang aku bagi tadi mana? Oh. Okey, jadi Akmal kenapa Akmal pilih hati? Adik kenapa Adik pilih hati? Sebab itu kata nama Am cikgu. Okey, Akmal kenapa Akmal pilih tulang? Sebab tu merupakan kata nama Am juga. Betul ke? Betul. Jadi, awak dah selesai untuk bertermini seni hot. Yeay. Sekarang, cikgu nak awak selesaikan pasport awak tu untuk awak dapat penghargaan daripada cikgu iaitu stiker. Tengok ni, cikgu ada sediakan sudut stiker untuk awak. Wah, menarik cikgu. Kalau awak dapat jawab semua aktiviti, dapat selesaikan pasport seni hot, awak akan dapat stiker-stiker ni. Okey, cikgu beri masa dalam 3 minit, awak selesaikan pasport seni hot awak. Okey, kita buat sama-sama nak? Boleh. Buka buku surat pertama, kita ada apa? Peta mini seni hot, iaitu jalan cerita kita lah. Yang kedua, kita ada lembah huruf hot. Awak dah tulis tadi dalam pasport ada huruf apa? Alif, Alif. Ba, Ba. Ta, Ta. Kalau untuk Adib berbeza, Adib ada huruf apa? Ta. Lagi? Dal. Lagi? Mim. Jadi cikgu nak awak tulis huruf tu dalam bentuk hot. Yang kedua, kita ada taman jejak hot. Baik. Jadi awak kena tulis balik huruf yang awak dapat dalam bentuk hot. Boleh? boleh cikgu. Okey, seterusnya kita ada Sungai Simpulan Bahasa. Sungai simpulan bahasa. Cikgu nak, cikgu nak awak tulis dalam bentuk hot dan dalam tulisan rumi serta maksud yang awak belajar. Macam tadi kita belajar apa? Simpulan bahasa yang awak ingat. Buah hati. Buah hati, ringan tulang lagi. Buah tangan. Buah tangan. Okey, jadi cikgu nak awak tulis dalam tulisan hot, masukkan dalam pasport seni hot. Okey, seterusnya kita ada istana persembahan. Istana persembahan kalau awak tengok dalam pasport hot, cikgu ada tulis hasil saya. Maksudnya, apa yang awak terima daripada lakonan tadi. Adib terima apa daripada lakonan Akmal? Simpulan bahasa apa? Ringan tulang. Ringan tulang. Jadi Adib tulis dan nyatakan maksud. Okey, Akmal terima apa daripada lakonan Adib? Buah tangan cikgu. Buah tangan. Jadi tulis kat sini apa? Buah tangan. Buah tangan dan maksud buah tangan. Okey. Yang terakhir ialah rahsia seni hot. Dekat sini cikgu nak awak tulis balik kata nama yang awak jumpa, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Boleh? Boleh. Lepas dah siap, cikgu akan tanda awak punya ni. Kemudian habis kita punya pembelajaran. Boleh semua? Boleh. Dapat. Kalau awak dah siapkan semua, awak dapat stiker. Okey, sebelum kita tamatkan lagi pembelajaran kita buat sekali imbas ataupun ulang kaji secara ringkas. Pembelajaran kita pada hari ini. Okey, cikgu nak Akmal tolong baca nota ringkas untuk tulisan hot. Okey, definisi seni menulis huruf Arab secara indah dan teratur. Secara ringkas dan berupaya dan bersiap penulisan Al-Quran, seni tulis dalam manuskrip, jenis hot ada 5 tempat, 3 dasar, 5 Dan terus. Betul. Okey, ciri-ciri tulisan hot ada apa? Ada 3. Hurufan detail, keseimbangan, kemudahan contoh, Okey, jadi apa alat untuk tulisan hot? ada kalam, Lagi? kertas yang kecil dan juga pembaris pensel. Okey, seterusnya kita minta Adib pula baca simpulan bahasa yang ada pada nota ni. Yang pertama, mulut murai. Iaitu orang yang suka bercakap banyak.
Okey. Batu api berhasut. Pakai tulang berpakai untuk penjahat. Dengan tulang raja bekerja. Okey, seterusnya cikgu pula akan baca kata nama. Okey, kata nama ada 4. Yang pertama nama orang, nama binatang, nama tempat dan nama benda. Jadi contoh untuk nama orang Akmal, Adik. Nama haiwan apa contoh? Kucing. Harimau. Okey, kalau nama tempat Muar. sekolah, muar, batu pahat. Betul. Okey. Jadi jenis-jenis kata nama ada 3. Boleh tak Akmal sebutkan? Sebab cikgu rasa tadi Akmal ada belajar kata nama. Kata nama ada berapa? Ada 2. Okey, cuba sebutkan kata nama tu. Yang saya ingat ada kan. Kata nama orang dan juga kata nama khas. Kata nama khas. Adik, betul ke apa jawapan Akmal? Ada lagi satu tertinggal ni. Apa tu? Nanti ganti nama diri. Kata ganti nama diri. Okey, cuba beri contoh untuk kata ganti nama diri. Ada yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, jadi awak dah dapat pembelajaran kita pada hari ini. Dapat. Okey, Akmal boleh sebutkan contoh-contoh huruf kuat ada berapa? Huruf khat ada 3 tu. Contoh awak yang awak belajar? Nasa, Sulus, Iqamah. Okey, Adik berikan 2 simpulan bahasa yang Adik dapat hari ini. Buah hati dan ringan tulang cikgu. Okey, Danya. Jadi awak tu dah tamat pembelajaran dengan cikgu pada hari ini. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.